Menteri Kewangan yang disahkan mati gagal dihidupkan semula oleh rawatan saintifik. Namun, Phoenix memilih jalan yang berbeza. Jarun akupuntur menusuk tepat ke urat dalaman. Tenaga dalaman digerakkan, memaksa darah beredar semula. Phoenix menyalurkan tenaga ke jantung. Dekupan kembali muncul. Graf jantung stabil. Pesakit terselamat. Satu keajaiban telah berlaku di hadapan semua. Keadaan pesakit kembali normal. Phoenix berjaya sepenuhnya. Sorakan bergema, penghargaan rasmi diberikan. Majlis ringkas diadakan di hospital. Dr. Paul mengakui kehebatan Phoenix. Namun, bagi Phoenix, ini hanyalah permulaan. Utusan Presiden tiba secara mengejut. Dewan Besar menjadi senyap. Intercom diaktifkan. Imej Presiden muncul dalam sinaran tenaga. Pengiktirafan tertinggi diberikan. Phoenix hanya tunduk, menerima kejayaan itu dengan rendah hati. Penghargaan tertinggi menanti Phoenix, namun dia tetap merendah diri. Dengan motosikal anti-graviti, Phoenix meninggalkan hospital, menuju takdir seterusnya. Dengan perasaan lega, dia meninggalkan bandar, tanpa menyedari dirinya diperhatikan. Phoenix masuk ke bilik. Tanpa sedar, ada penceroboh melekat di atas siling. Ketika dia bersiap untuk mandi, penyusup itu mengeluarkan bunyi halus. Nalurinya tersentak. Phoenix segera melepaskan serangan tepat ke dada musuh. Penceroboh jatuh. Phoenix bersedia untuk serangan seterusnya. Penceroboh itu rupanya sahabat lama Phoenix, Harimau Hitam. Terharu kerana masih diingati, dia tanpa sedar memeluk Phoenix. Wajahnya merah kerana malu. Dia segera meminta maaf, terbawa oleh kegembiraan. Namun kehadirannya secara senyap ada sebab besar. Dia kini diburu pihak berkuasa kerana telah membunuh Arhad Esa. Harimau Hitam mendedahkan tujuan sebenar kehadirannya ke syurga raya. Datuknya dicolek oleh Dewa Durjana dan dibawa ke Pulau Infinity. Hanya pemenang pertandingan akan dijemput ke sana. Demi menyelamatkan keluarganya, Harimau Hitam sanggup menyertai pertarungan maut. 5 jaguh terpilih akan bertarung. Antaranya Naga Merah. Harimau Hitam mesti menang untuk ke Pulau Infinity. Namun, Naga Merah telah menguasai hikmat tahap keempat. Sementara itu, di New York, ribut besar bakal melanda. Misi kecemasan dimulakan. Semua tahik bintang perlu dimusnahkan sebelum menghentam bumi. Jet tempur digerakkan, namun ancaman sebenar muncul di hadapan Naga Merah. Dengan kuasa merahnya, dia menghancurkan tahik bintang di udara. Sebahagian masih meluncur laju, menyala akibat geseran. Pesawat berjaya mengikori tahik bintang yang jatuh. Naga Merah dikerahkan. Pesawat memecut dan menjunam. Dia melompat keluar, namun hampir hilang kawalan. Walaupun goyah, Naga Merah tetap meluru ke sasaran. Naga Merah menahan tahik bintang di udara. Kuasa dilepaskan, letupan berlaku. Tahik bintang hancur berkecai sebelum jatuh ke bumi. Naga Merah mengatur nafas dan kembali menyerang. Beberapa tahik bintang kecil masih belum dimusnahkan. Dengan serangan pantas, semuanya dihancurkan di udara. Naga Merah melancarkan serangan bertubi-tubi. Tahik bintang besar pecah menjadi serpihan kecil. Letupan bergema di udara. Ancaman semakin lemah. Pemimpin dunia lega. Naga Merah dipuji. Namun ancaman sebenar belum muncul. Tahik bintang gergasi hampir mencecah bumi. Naga Merah melompat ke udara dan menghentam sekuat hati. Ancaman terlalu keras, namun dia tidak berundur. Dengan serangan terakhir, tahik bintang itu musnah. Debu tebal menyelubungi udara. Semua menyangka ancaman telah berakhir. Namun, radar menggesan objek baru, tahik bintang sebesar padang bola sepak. Naga Merah meluru, namun jarak terlalu dekat dan tekanan semakin kuat. Dengan tiada pilihan lain, dia mengaktifkan peningkatan kuasa di pergelangannya. Tahap keempat hikmat diaktifkan. Kuasa Naga Merah melonjak ke tahap baharu. Cahaya ungu dan hijau berputar mengelilingi tubuhnya. Walaupun kesakitan jelas terasa, dia tetap meluru ke hadapan. Tenaga hikmat titanium dibentuk menjadi pusaran gergasi dan dilepaskan ke arah tahik bintang. Naga Merah menembusi tahik bintang dengan kuasa hikmat titanium. Namun, dia merasai rintangan pelik. Di dalamnya terdapat logam asing yang tidak sepatutnya wujud. Logam itu terlalu keras dan menyekat pergerakannya. Apabila disentuh, arus tenaga tiba-tiba meletus.
Naga Merah terkena kejutan kuat. Kesedaran Naga Merah terganggu. Satu visi muncul, seorang pemuda mirip dirinya. Pertarungan sengit tercetus. Tiada yang mengalah. Kemudian, Naga Merah tersedar semula. Pada masa yang sama, logam asing itu terlepas dari kor tahi bintang dan memancarkan sinaran luar biasa. Namun, sekarang segayanya jelas. Ia bukan logam semula jadi. Itu adalah sebuah piring terbang. Akibat kejadian pelik itu, Naga Merah tidak berjaya menghancurkan semuanya. Serpihan-serpihan tahi bintang jatuh tanpa kawalan. Dalam sekelip mata, kota New York musnah dalam lautan api dan runtuhan. Naga Merah hanya mampu menyaksikan, marah dan dipenuhi penyesalan yang mendalam. Di tengah kemusnahan, Naga Merah memikul rasa bersalah yang tidak mampu disembunyikan. Walaupun dipuji sebagai penyelamat, dia tahu tidak semua berjaya diselamatkan. Di kawasan air terjun Niagara, helikopter-helikopter Biro Keselamatan Negara mengepung lokasi penemuan kapal angkasa tersebut bagi menghalang sebarang campur tangan luar. Kapal asing yang terdampar itu segera diambil alih oleh kerajaan. Kapal itu diklasifikasikan sebagai ancaman besar kepada keselamatan negara. Keadaan berjaga-jaga penuh diaktifkan. Hierarki kuasa syurga raya terbentang. Pertandingan elit ke-11 dibuka. Bunga pari menerangi langit. Sorakan penonton bergema. Juara baharu bakal muncul. Pertandingan elit terbuka untuk semua. Namun, laluan ke sana penuh ranjau tersembunyi. Amaran Phoenix bukan tanpa sebab. Ujian sebenar baru bermula. Ikuti sambungan kisah ini dalam keluaran akan datang. Jilid 6, Keributan di Landasan Lumba.